Hello, Assalamualaikum. My name is Faizal. Welcome to my channel. Okay guys, dalam video lepas Faizal ada buat reaction pasal trailer Agent Ali The Movie 2. Tapi kali ni Faizal pun akan buat video reaction pasal Agent Ali juga. Tapi kali ni this is video reaction number 16, which is I'm going to react Agent Ali Kecemasan. Okay, kepada korang yang tertanya kan, Faizal, Agent Ali Kecemasan tu episod baru Agent Ali ke macam mana? Tak, dia macam ni. Agent Ali Kecemasan tu dia adalah short film Agent Ali yang pernah keluar hampir 10 tahun lah. And dia pun dapat anugerah sebagai filem animasi pendek terbaik dekat Festival Filem Malaysia yang ke-35 kot. Entah. So kiranya Agent Ali Kecemasan tu dia merupakan pilot episode lah before we're going to the actual Agent Ali series and movies. So yeah, tujuan Faizal buat reaction pasal Agent Ali short film ni adalah untuk Faizal nak tahu macam mana cerita Agent Ali start dari mula sampai sekarang, which is dah keluar Agent Ali Movie 2. And yes, macam biasa Faizal belum pasang laptop lagi, so just give me a sec while I'm trying to open my laptop. Yeah. Okay, Faizal dah pasang laptop and dah ready dah untuk buat reaction pasal Agent Ali Kecemasan. So yeah, tanpa buang masa, let's get start. Bismillahirrahmanirrahim. In 3, 2, 1, let's go. Macam biasa, Ali tidak dalam kelas. Kecemasan! Selamatkan diri! Selamatkan diri. Yang perempuan dekat sebelah Alisha tu nampak sangat macam Agent Moon. Mungkin kita prototype kot sebelum ke season 2. Okey, korang datang sekarang. Jom, jom. Bulu cuma warna hitam rindunya tengok Ali pakai iris. Rasa macam dah lama tak tengok Ali pakai iris. Smoke grenade. Oh, pandai pula Ali buat parkour. Tengok je buat flip tu. Smooth gila. To be honest, I kinda like this version of Agent Ali. Dia walaupun dia nampak macam lembek, lepas tu suka tidur dalam kelas, tapi dari segi agent dia tu nampak sangat dia agent yang apa tu, bersemangat. Dia pakai lastik Comot! Situ! Cabut wayar merah tu! Andai katalah kalau Agent Ali tu dia memang pakai lastik dekat cerita dia sebelum kena ganti dengan pakai yoyo, mesti lagi best kan? Comot! Comot, cepat, comot! Comot! Bagus, comot! Begitu je.
Agent Ali. Lagu je sedap juga. Habis. So, yeah. Ali, Alamak. bangun. So, yeah. Itulah dia reaction untuk Agent Ali Kecemasan. And Faizal nak cerita sikit pasal short film tu. Sebenarnya Faizal lagi suka Ali tu dia pakai lastik banding dengan yoyo. Sebab entah kenapa, sebab dia nampak lagi cool. Kalau nampak yoyo tu macam dia I don't know why. I really like using the slingshot instead of using the yo-yo. Walaupun orang fikir yo-yo tu mainan lah kan. Lepas tu part yang Ali buat back flip, front flip bagai, wow. Kenapa diorang tak pakai version Agent Ali macam tu? Lepas tu last sekali Faizal nak cakap, bila tengok short film ni and Ali pakai iris tu, rasa macam rindu pula Ali pakai iris. Bukan apa, bukan nak cakap apa tu, saya nak cakap Faizal lagi suka Ali pakai iris sebab dia memang ditakdirkan untuk pakai iris. Kalau nak cakap tak, Alisha ni memang layak pakai iris. Yeah, I respect your opinion, but in my opinion, I think Agent Ali is worthy of using iris because, you know, mak dia yang buat, so kena pastikan waris yang betul lah. Kan? And Faizal nak cakap sikit pasal comot tu. Comot tu memang bila masuk dalam mata ni, dia memang bulu dia hitam. Sebab kalau bulu dia hitam, kenapa tak pakai dekat actual series? Boleh jadi sebagai camouflage. Tak payahlah beria sangat nak tukar jadi halimunan ke apa ke. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. So dah habis lah tengok Agent Ali Kecemasan. So sekarang ni misi Faizal bermula untuk menonton semua siri dan movie Agent Ali. Dari season 1, season 2, movie 1, season 3 sampailah movie 2. Tapi tak tahu lah sempat ke tak nak tengok sebab panjang sangat lah kan. And Faizal ada plan nak pergi keluar tengok Agent Ali movie 2 dengan si Khalif, Khairuddin dengan 2 orang lagi, kawan Faizal lah kan. Tapi Faizal tak nak bagi tahu lah, sebab tu mungkin spoiler for the next video. InsyaAllah kalau jadi lah Faizal buat video pasal vlog pergi tengok Agent Ali. So yeah, terima kasih banyak-banyak sebab tengok video reaction nombor 16, react to Agent Ali Kecemasan. So if you like this video, I would like to request you guys don't forget to like, comment, share, subscribe and turn on the notifications so you won't miss the next video. I'll see you guys in the next video. Goodbye, Assalamualaikum. And insyaAllah Faizal akan buat vlog pasal Agent Ali movie 2 tapi tak tahu lah jadi ke tak. So yeah, goodbye, Assalamualaikum dan bertindak segera.